Presiden Trump, lo ni memang kena tekan sampai habis. Setakat perak. Okey, baru je dia keluar urutan kerah. Okey, dia bui Iran 48 jam supaya buka balik Selat Hormuz. Kalau tak, dia nak serang habis-habis semua loji jana kuasa di Iran. Okey, kita tengok atas berita ni. Okey, set kita masuk. Yang belum follow, sila follow dan share dulu pada sains-sains. Okey, mari kita kecek pula. Okey, terima kasih. Dengan berita atas tu nampak kerah lah. Set awak. Okey, tapi orang tahu Trump sebenarnya dah panik. Okey, jom kita susun balik kronologi dia lagu mana. Okey, beberapa hari lepas ni, Israel buat serangan udara pergi dekat Iran. Dia bom kemudahan minyak dia. Dan Iran buat apa lepas tu? Dia tak kecek banyak macam hamba. Dia terus balah. Dia hantar perlu pandu. Dia pergi kilang penampisan kawasan Teluk. Okey. Nama kilang Haifa Israel. Kilang Haifa Israel kena bom. Terus masa tu harga minyak melambung naik. Okey, masa tu Trump cepat-cepat keluar ayat Amerika langsung tak tahu. Amerika boleh tak tahu ke saja nak lepas diri pada Israel. Okey, dalam masa sama dia pujuk Iran jangan serang kilang Teluk lepas tu. Pelik pula Abang Trump sekutu demo serang boleh, tapi orang nak balas tak boleh pula. Jadi Iran bui jawapan je lah. Okey, demo setuh minyak aku nak hack demo sekutu demo sekali. Okey, lalu ni Trump tukar lagi. Dia ugut nak bom semua loji jana kuasa Iran. Ni bukan tanpa muka sendiri kah. Baru ni nak damai lepas tu bagi amaran 44 jam. Jadi perangai dia ubah-ubah. Ni tunjuk dia sebenarnya tak cukup confident, tak yakin sebenarnya. Dan kenapa rasanya dia nak sasarkan kepada loji jana kuasa? Sebab itu adalah jantung nadi Iran. Dan Iran tahu elektrik dia memang ada masalah. Musim panas, semua buat hal. Dan industri semua gantung situ je. Kalau kena bom, negara boleh menjadi huru-hara. Dan kilang akan tutup hospital, tak ada elektrik. Rakyat dia susah. Dan negara akan kucak-kacir habis. Cuma langkah ni bahaya sungguh. Dan pertama, loji dan kuasa ni kemudahan awam. Ia bukan target tentera. Kalau serang macam tu, boleh jadi jenayah perang, Mr. Trump. Kalau Trump buat juga, Amerika memang akan kena kecam seluruh dunia. Jadi kedua, Iran dah warning awal. Kalau kemudahan tengah ada dia, kena serang. Semua infrastruktur tenaga, sistem IT, sampai loji, penyah garam, air sekutu Amerika dan seluruh negara kita akan menjadi mangsa, akan menjadi sasaran. Okey, pasal loji penyah garaman air ni, jangan kena faham. Ini adalah proses tukar air laut jadi air tawar. Ia adalah salah satu sumber utama Timur Tengah. Bayangkan kita manusia, kalau tak makan, boleh lagi hidup sampai 50 hari. Asalkan minum lagi air. Tapi kalau tak minum, berapa hari? Jawapannya 3 hari je. Jadi habis, kalau loji air ni kena bom, memang menjadi krisis air Timur Tengah memang menjadi. Dan memang parah sungguh. Dan ini bukan ugut kosong. Kita tahu medan minyak Arab Saudi, kilang UAE, gas Qatar, sampai ke sistem pangkalan tentera Amerika, semua dalam jangkauan perlu pandu Iran. Amerika bom satu, Iran akan balas sampai separuh minyak Timur Tengah akan berasap semua belaka. Okey, jadi amaran 48 jam ni memang rasanya gaya Trump. Dia akan tekan habis-habisan. Dia nak Iran mengalah pasal Selat Hormuz. Sambil tunjuk kuat kat rakyat dia. Tapi persoalannya Iran makan keugutan. Dia makan keugutan lagu ni. Tengok 3 minggu ni dah bukti. Selagi kita tekan, selagi dia lawan. Okey, kita tahu selepas kematian Khamenei, rakyat dia memang marah. Dan Iran makin menyala. Nah, dalam situasi lagu ni, siapa-siapa hoyak nak undur memang kena cop pengkhianat. Jadi, bagi Iran, amaran Trump ni bukan ugut, tapi mencabar. Dia bukan urunding, tapi memang istilahkan perang. Dan sebenarnya yang paling gelisah bukan Iran. Bukan Amerika juga. Tapi negara Arab lah sekutu dia. Macam Arab Saudi, UAE, Qatar. Dia orang ni tersepit tengah-tengah. Tapi gara-gara jadi sekutu Amerika, gitulah. Dia orang paling takut perlu pandu Iran sasar ke tempat dia. Amerika tu, mana Amerika jauh tu. Dan seberang laut tu. Dia dekat sini je. Dan senang-senang Trump beri urutan pada Iran. Tapi hakikatnya dia nak letak sekutu sendiri. Kita lihat bagaikan telur di hujung tanduk.
Ni bukan gaya negara besar yang bertanggungjawab. Ni memang penting diri sendiri. Sebab tu lah ni negara teluk buat sokong tapi dalam hati dia nak cepat berhabiskan perang ni. Jadi, gapo jadi lepas ni? Besar kemungkinan amaran 48 Jen ni sekadar acah-acah Trump aja. Trump tak berani bom semua logik Iran sebab tindak balas dia kesan ni memang terlampau besar. Okey, harga minyak terus akan melayang terbang dan ekonomi dunia akan kacau. Jadi Amerika pun sudah tentu akan terkena tempias dia. Tapi dia tak boleh duduk dia macam tu juga. Mungkin dia serai sikit-sikit, lepas tu balik kampung declare menang. Okey, declare menang kat orang kampung dia tu, di Amerika tu. Okey. Dan satu je yang bahaya, yang risau kalau keadaan jadi luar kawalan, kalau Trump hilang Sabah ataupun Israel duk sembur minyak atas api. Memang akan menjadi besar lah. Okey, waktu itu bukan setakat logi jana kuasa, seluruh sistem tenaga Timur Tengah ni boleh heret dan kepada perang yang besar-besar. Okey, itu je untuk kali ni. Kalau anda setuju, komen kaweh. Okey, minta komen di bawah. Dan yang tak follow lagi, minta tekan follow dulu. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.